Pernah tak kita rasa hidup ini susah sehingga kita takut untuk bermimpi besar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Arisa dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku bertajuk Sang Pemimpi ditulis oleh Andrea Hirata. Buku ini mengandungi sekitar 204 halaman. Ia mengisahkan tentang 3 sahabat, iaitu Ikal, Arai dan Jimron yang membesar di sebuah kampung kecil di Pulau Belitung, Indonesia. Mereka mempunyai impian yang besar walaupun hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Ikal ialah watak utama dalam cerita ini. Dia seorang pelajar yang pintar dan suka membaca buku. Arai pula ialah anak yatim piatu, tetapi dia sentiasa ceria dan penuh semangat. Jimron pula seorang sahabat yang sangat sayangkan kudanya dan selalu bercakap tentangnya. Walaupun Jimron sedikit gagap, dia sangat baik hati dan setia pada kawan-kawannya. Kisah Sang Pemimpi menunjukkan bagaimana ketiga-tiga sahabat ini berjuang untuk mencapai impian mereka. Mereka belajar di sekolah menengah yang sederhana dan bekerja sambilan pada waktu malam demi membantu keluarga. Dalam cerita ini, kita dapat melihat nilai persahabatan, kegigihan dan harapan. Arai sering mengingatkan kawan-kawannya bahawa hidup ini penuh keajaiban dan kita harus percaya pada impian. Walaupun sering dimarahi oleh Pak Musta, seorang guru disiplin yang garang, mereka tetap terus berusaha untuk belajar. Mereka juga mempunyai seorang guru bernama Pak Balia yang sangat memahami mereka dan sentiasa mendorong pelajar untuk mengejar cita-cita. Pak Balia percaya bahawa pelajar miskin pun boleh berjaya jika rajin berusaha. Pengembaraan mereka penuh dengan suka duka. Ada kalanya mereka ketawa bersama dan ada kalanya mereka menangis kerana kesusahan hidup. Namun, mereka tidak pernah berputus asa. Mereka percaya bahawa suatu hari nanti mereka akan berjaya dan membanggakan keluarga serta kampung halaman mereka. Buku ini mengajar kita supaya jangan takut untuk bermimpi besar walaupun hidup susah. Pendidikan boleh mengubah nasib seseorang. Dengan usaha, doa dan semangat, impian pasti akan tercapai. Kisah Sang Pemimpi memberi semangat kepada kita untuk percaya kepada diri sendiri. Semua orang boleh menjadi luar biasa, asalkan mereka berani bermimpi besar dan berusaha untuk mencapainya. Sekian, terima kasih.